masih lagi mengenai banjir. Cuma untuk video kali ini agak panjang untuk Abang Jubah terangkan proses klaim banjir ataupun peril di Thailand. Buat rakyat Malaysia yang ditimpa musibah, kereta korang tenggelam di Hat Yai, Thailand, ini cara dia untuk korang membuat tuntutan ke atas insurans. Video ni agak panjang, Abang Jubah cuba kompres sikit video ni untuk pendekkan masa video ni. Bila kita nak masuk ke Thailand dengan bawa kenderaan, kita diwajibkan untuk membeli polisi insurans. Dekat sini ramai yang gagal sebab kebanyakannya rakyat Malaysia yang pergi ke Thailand, diorang hanya membeli polisi insurans third party sahaja. Kena ingat, bila korang guna polisi third party, korang hanya boleh menuntut ke atas insurans yang melanggar kereta korang sahaja. Selain daripada tu, korang tak boleh membuat apa-apa tuntutan. Untuk korang claim perils, memang takkan boleh dan takkan berjaya. Kalau korang beli polisi insurans dengan syarikat insurans di Thailand, pastikan korang ambil polisi first party dan juga korang kena add on perils dalam polisi korang. Korang hanya boleh membuat tuntutan ataupun proses repair kereta korang hanya di bengkel panel di Thailand sahaja. Macam mana prosedur tu? Korang kena refer dengan syarikat insurans negara Thailand yang korang beli tu. Sebab setiap prosedur ataupun setiap proses dia tak sama macam proses tuntutan insurans di Malaysia. Macam mana pula kalau polisi insurans tu daripada syarikat insurans di Malaysia? Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.